Hai semua, selamat datang. Hari ini kita nak belajar satu kemahiran yang sangat penting, terutamanya kalau anda ada impian nak jadi usahawan satu hari nanti. Kita akan bongkar cara uruskan aset paling cair dalam bisnes, duit tunai. Jom kita fahamkan apa beza antara buku tunai dengan buku tunai runcit. Cuba bayangkan, anda ada sebuah gerai nasi lemak yang memang laku keras. Setiap hari, dari pagi sampai ke petang, pelanggan tak putus-putus datang beli. Duit pun asyik masuk je kan? Tapi, dalam masa yang sama, kena beli santan, kena bayar gas, macam-macam lagi belanja. Duit pun laju je keluar. So, persoalannya, cukup ke duit yang ada ni untuk pusing modal esok? Bisnes kita ni sebenarnya untung ke rugi? Kalau tak ada rekod yang betul, aliran tunai ni boleh buat kita pening kepala. Inilah cabaran utama yang semua bisnes, tak kira besar atau kecil, akan hadapi. Jadi, macam mana kita nak selesaikan kekusutan ni? Jawapannya simple je. Kita perlukan satu sistem rekod yang kemas dan teratur. Dalam dunia perkaunan, semua benda bermula dari apa yang kita panggil buku catatan pertama. Anggap je buku catatan pertama ni macam diary kewangan bisnes kita. Setiap satu urus niaga, tak kisahlah besar ke, kecil ke, kita akan rekod kat sini dulu, ikut tarikh ia berlaku. Inilah langkah paling asas untuk pastikan tak ada satu sen pun yang terlepas pandang. Dan salah satu buku catatan pertama yang paling penting ialah buku tunai. Sekarang, jom kita kenal dengan alat pertama kita, buku tunai. Cuba bayangkan, ia macam dompet utama bisnes anda. Semua transaksi tunai yang penting, sama ada duit masuk atau duit keluar, semuanya direkod dalam ni. Secara rasminya, buku tunai ni merekod semua transaksi yang melibatkan duit. Tak kiralah duit tunai fizikal atau duit dalam bank yang kita guna melalui cek. Dia ni ibarat pusat kawalan untuk semua tunai dalam bisnes kita. Dalam buku tunai, ada dua bahagian yang anda kena tahu, debit dan kredit. Nak ingat pun senang gila. Fikirkan debit, D untuk duit masuk. Semua duit yang kita terima, kita rekod di sini. Kredit pula, K untuk keluar. Semua benda yang kita bayar, kita catat di bahagian ni. D untuk duit masuk, K untuk keluar. Mudah kan? Inilah rupa format asas buku tunai. Nampak kan? Ia terbahagi dua. Sebelah kiri itu debit untuk semua duit masuk atau penerimaan. Sebelah kanan pula kredit untuk semua duit keluar atau pembayaran. Setiap bahagian tu pula ada lajur khas untuk tunai dan untuk bank. Teori saja tak cukup kan? Jom kita balik semula kepada contoh gerai nasi lemak Ani tadi. Kita nak tengok macam mana buku tunai ni berfungsi dalam situasi yang sebenar. Okey, contohnya, pada 9 Januari, Ani buat jualan tunai sebanyak RM50. Ini duit masuk, betul tak? Jadi, kita rekod kat bahagian debit. Dalam lajur butir, kita tulis je jualan dan amount RM50 tu kita masukkan bawah lajur tunai. 2 hari kemudian, Ani kena bayar sewa gerai RM500 guna cek. Ini pula duit keluar, jadi kita rekod di bahagian kredit. Amount RM500 tu kita letak dalam lajur bank sebab bayar guna cek dan butirannya ialah sewa. Nampak kan corak dia? Debit untuk masuk, kredit untuk keluar. Bila dah sampai hujung bulan, kita kena imbang atau balancekan buku tunai ni. Caranya senang je. Pertama, jumlahkan kedua-dua belah debit dan kredit. Kedua, ambil jumlah mana yang lebih besar dan tulis kat kedua-dua belah. Ketiga, kira beza antara dua jumlah tu dan catat sebagai baki HB, yang maksudnya hantar bawah. Akhir sekali, baki ni kita akan bawa ke bulan seterusnya sebagai baki BB atau bawah-bawah. Baiklah, urusan dompet utama dah selesai. Tapi, macam mana pula dengan belanja-belanja yang kecil-kecil tapi kerap berlaku? Contohnya macam bayar parking ke, beli stamp atau beli gula untuk pantry. Untuk yang ni, kita ada satu alat khas. Buku tunai runcit. Analogi ni memang paling senang nak faham. Fikirkan buku tunai tu macam dompet utama anda. Buku tunai runcit ni pula, dia macam tabung shilling dalam kereta tu. Khas untuk belanja-belanja harian yang kecil-kecil. Jadi fungsi dia memang untuk uruskan semua belanja kecil yang kerap berlaku. Ini supaya buku tunai utama kita tu tak nampak serabut dengan rekod RM2-3 dan kita pun tak perlulah nak keluarkan cek semata-mata nak bayar benda yang harganya RM5 je. Buku tunai runcit ni guna satu sistem yang kita panggil sistem panja. Caranya mudah sangat. Katalah kita tetapkan dana untuk duit runcit ni RM200 sebulan. Kalau bulan ni kita dah guna RM150, pada awal bulan depan kita akan top up balik RM150 tu. Jadi dana kita akan sentiasa mula dengan RM200. Proses top up inilah yang dipanggil recoupment.
Ini pula format buku tunai runcit. Perbezaan paling ketara ialah lajur analisis bayaran di sebelah kanan tu. Setiap perbelanjaan, contohnya alat tulis, bukan je kita rekod amount dia tapi kita kategorikan sekali. Ini sangat berguna untuk kita analisis, duit-duit kecil kita ni banyak pergi ke mana sebenarnya? Baik, kita dah tengok kedua-dua buku ni secara berasingan. Sekarang, apa kata kita letak dia sebelah menyebelah supaya kita nampak dengan lebih jelas lagi? Senang cerita macam ni. Buku tunai adalah untuk semua transaksi, sama ada duit masuk atau keluar, tak kira amount besar atau kecil. Manakala buku tunai runcit pula khas untuk pembayaran yang kecil-kecil dan kerap berlaku. Jadi, fungsi dan skop dia memang sangat berbeza. Okey, sebelum kita akhiri, jom kita sentuh sikit kenapa semua ni penting dan apakah kesilapan-kesilapan biasa yang selalu orang buat. Tolong elakkan 3 kesilapan ni. Pertama, tertukar antara debit dan kredit. Ini boleh rosakkan keseluruhan rekod anda. Kedua, gagal imbang akaun dengan betul. Anda tak akan tahu kedudukan tunai sebenar bisnes. Dan ketiga, campur adukkan belanja runcit dalam buku tunai utama. Ia akan buat rekod anda serabut dan sangat susah nak dianalisis. Ingat, tunai ni ibarat darah kepada bisnes. Tanpa pengurusan tunai yang cekap, bisnes yang nampak hebat pun boleh gagal tau. Jadi, dengan menguasai buku tunai dan buku tunai runcit, ini adalah langkah pertama anda untuk jadi seorang pengurus kewangan yang bijak. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda renungkan. Kalaulah sebuah bisnes yang baru nak mula hanya mampu uruskan satu buku je, pada pendapat anda, yang mana satu lebih kritikal untuk dimulakan? Buku tunai atau buku tunai runcit? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana bersama saya hari ini.